Anwar Ibrahim cakap melalak. Ramailah yang marah, kata apa benda ni Anwar kan, nanti PRU akan datang, kau akan kalah lah. Percayalah cakap aku, kalau Anwar tak sebut melalak pun korang akan kata Anwar kalah juga. Sebab memang kau tak suka Anwar Ibrahim pun. Simple je bro. Apa yang Anwar Ibrahim cakap ni, maksud dia lebih kurang macam mana Dre Sargon cakap masa dia jadi kerajaan je. Cerita pasal akta ini akta itu, lebih kurang je. Cuma bezanya Anwar Ibrahim dia tak nak cerita panjang-panjang, dia sebutlah melalak. Sebab budak India yang pijak Al-Quran tu dah kena tangkap. Jadi kita nak bising lagi untuk apa? Kita nak hapuskan semua India ada dalam Malaysia ni. Itu ke Islam aja. Maknanya seorang buat salah, kita hukum satu keturunan sampai 7 keturunan. Contoh macam Gaza hari ni lah. Kita duk pumpam hidup Gaza, hidup Gaza. Orang Arab Islam keliling dia buat apa? Disebabkan bangsa, kita pijak keseluruhannya. Sebab itu aku tengok Gaza hari ni bila Israel serang, tak ada satu pun bangsa Arab yang turun untuk perang balik dengan Israel. Nampak tak? Keburukan asabiah. Bila seorang tu buat salah, kita hukum seorang saja. Dan budak yang pijak Al-Quran tu dah kena tangkap dah. Jadi apa lagi kita nak buat? Kita nak galakkan semua rakyat Malaysia supaya bangkit, pijak semua India, supaya India semua mati. Tak boleh macam tu. Bukan macam tu Islam aja. Islam aja untuk dekatkan orang dengan Islam. Itu yang betul. Dan bila ada orang kata, oh Anwar bila sebut melalak ni memang dia kalah lah pilihan raya. Bro, kalau Anwar fikir untuk dia menang pilihan raya, lebih baik dia buat satu tindakan yang popular, iaitu merepek meraban. Maknanya jom ramai-ramai kita pijak semua India yang ada. Adakah itu menjaminkan Anwar Ibrahim menang pilihan raya? Tak. Sebab Anwar tak kisah pun dia dapat second term ke. Sebab bagi aku, untuk menilai sesuatu kerajaan tu cukuplah untuk kita lihat daripada mana dia bawa negara tu sampai saat ini, dekat mana kedudukan negara tu. Tak payah cerita jauh, kita sebut ringgit Malaysia je lah. Walaupun dia dapat dulu RM4 lebih, hari ni 3.88. Malaysia masuk ranking top 20 antara mata wang berpengaruh di dunia. Aku tak nak cakap banyak-banyak lah. Ada yang relate dengan Anwar melalak dulu kan. Kenapa Anwar melalak dulu? Sebab banyak kes-kes salah guna kuasa ni disenyapkan. That's why dulu dia melalak. Tapi hari ni kau tengok sendirilah berapa ramai yang kena panggil dengan SPRM. Balik kepada isu perkauman nak cakap, Anwar sebut pasal melalak ni, tengok baliklah Dre Sargon punya status dulu. Lebih kurang je macam ayat Anwar Ibrahim untuk meredakan kemarahan orang. Kau nak marah aku ke apa, itu kau punya pasal lah. Takkan kau seorang je ada pendapat, aku tak boleh bagi pendapat kan.